bunga cengkeh. Bunga cengkeh ni satu bahan yang bagus untuk mengawal parasite di dalam badan. Bila ada parasite, kita ada sakit macam-macam, sakit sendi, dan kita pula tak tahu bagaimana dan dia berada di dalam. Kita pun tak nampak. Jadi kalau kita amalkan, minum air rebusan, ambil satu sudu kecil, letak dalam gelas, 2 gelas air, jadikan 1 gelas, minum. Seminggu sekali sekurang-kurangnya akan membantu menghilangkan parasite dan seterusnya sakit-sakit kita yang ada akan terkawal. Benda ni tak payah masuk dalam hutan Nusantara dan sebagainya. Amazon pun tak payah, ada di dapur. Murah, senang. Kejadian Tuhan yang boleh kita amalkan seminggu sekali. Selepas sebulan atau sebulan setengah, kita akan nampak perbezaan yang berlaku di dalam badan. InsyaAllah. Wallahi.